Nampaknya muncul lagi pendedahan video yang melibatkan Ketua Badan Pencegahan Rasuah Malaysia Zulkifli Ahmad malam tadi. Sebuah portal melaporkan satu lagi klip video berdurasi 57 saat disiarkan di YouTube menerusi akaun Jejak 12. Kemunculan klip berkenaan menambahkan lagi tuduhan terhadap Zulkifli kepada salah guna wang kerajaan dan memberi amaran kepada Ketua Setiausaha Negara Ali Hamzah. Klip terbabit menunjukkan gambar bilik hotel yang dirakam menerusi kamera litar tertutup CCTV dengan katil berkecah mengancam untuk mendedahkan keseluruhan klip jika siasatan menyeluruh tidak dilakukan. Berhubung skandal seks membabitkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu dengan isteri orang. Ini video ketiga terhadap Zulkifli walaupun klip video terdahulu yang dimuat naik ke YouTube diturunkan selepas 2 minggu lalu. Klip video terbaru itu bermula dengan persoalan apakah ia bukan korupsi bila Zulkifli ke Hong Kong atas urusan rasmi dengan menggunakan tiket kapal terbang yang dibayar oleh kerajaan tetapi tidak hadir ke program yang sepatutnya. Tidak diketahui sama ada Zulkifli hadir program itu walaupun klip video itu menyatakan kerajaan menghantarnya ke sana. Video itu berakhir dengan amaran kepada Ali supaya jangan melindungi Zulkifli hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Isu yang turut disebut pada klip video sebelum ini yang dimuat naik pada 18 Oktober. Nampaknya serangan demi serangan terhadap SPRM terus dilakukan. Betul atau palsu ialah PDRM yang... Ketua Pesuruhjaya SPRM rakyat mahu kebenaran. Mungkin sudah ramai yang sudah menonton klip video di YouTube seorang lelaki mirip wajah Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Tan Sri Zulkifli Ahmad bersama-sama dengan seorang wanita. Kapsen pada video itu menyebut wanita itu adalah isteri orang. Selasa lalu, polis mengesahkan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang disiasat kerana menggoda wanita yang sudah berkahwin dengan niat untuk mengadakan hubungan haram. Ketua Polis Negara Muhammad Fuzi Harun berkata, kes itu disiasat di bawah Seksyen 498 Kanun Kesesaan yang merujuk kepada kesalahan menggoda wanita yang sudah berkahwin dengan niat untuk mengadakan hubungan haram. Jika didapati bersalah, seseorang boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Beri kami masa untuk siasat perkara ini. Bukan mudah bagi kami untuk mengesan, tetapi kami sedang berusaha keras untuk mencari siapa yang bertanggungjawab, katanya lapor The Malaysian Insight 17 Oktober 2017. Jom Channel pada peringkat awal tidak berminat untuk mengulas mengenai dakwaan terhadap seseorang yang belum pasti hujung pangkal kisahnya. Tetapi apabila telah disahkan bahawa pihak polis juga sedang menyiasat kes ini, maka kisah video yang tular dan mengaibkan itu tidak boleh dianggap remeh. Lebih-lebih lagi ada pihak yang memiliki kuasa cuba mempolitikkan kes ini. Kenyataan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi bahawa ini cerita fitnah dan membayangkan ia sebagai hasil tangan-tangan pembangkang adalah sangat cetek dan jelek. Saya berharap pihak pembangkang khususnya supaya keluar dari kotak lama iaitu orang kerajaan sahaja yang rasuah dan layak didakwa, ujarnya. Mereka pula seolah-olah kebal dan tidak boleh didakwa. Kalau didakwa itu adalah konspirasi politik, tambahnya lapor Berita Harian 17 Oktober 2017. Fuad Zarkashi tidak boleh menutup sesuatu yang dianggapnya fitnah dengan memfitnah pihak pembangkang. Terdahulu, Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, Tunku Abdul Aziz juga membayangkan tuduhan yang sama terhadap pembangkang. Pedulikan dakwaan pihak yang kepanasan sebaliknya tumpu pada tugas, tegasnya lapor Berita Harian 15 Oktober 2017. Adalah tidak munasabah pihak pembangkang khususnya Pakatan Harapan terlibat dalam penerbitan video ini kerana maklumat yang didedahkan amat terperinci. Video itu dirakam di Indonesia. Ia mengandungi rakaman dokumen dan gambar yang memerlukan kepakaran pihak yang memiliki akses khusus. Siapakah yang diburu SPRM sejak awal tahun ini? Siapakah yang kononnya akan ditangkap selepas pilihan raya umum ke-14 walaupun menang? Zulkifli Ahmad dilantik sebagai Ketua Pesuruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Mulai 1 Ogos 2016 lalu,
Terdahulu, beliau bertugas di Pejabat Peguam Negara sebagai pengarah pasukan penguatkuasaan pemulihan hasil negara. Umum mengetahui Peguam Negara telah membebaskan Najib daripada sebarang salah laku berkaitan skandal 1MDB. Tidak kira apa alasan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak melantik Zulkifli, beliau nampaknya berusaha menahan ramai orang kerajaan termasuk pegawai tinggi, Tan Sri, Datuk Seri, Datuk Polis dan beberapa orang lagi. Itulah cara Najib membersihkan dirinya melalui Zulkifli agar beliau dilihat sebagai seorang yang sedang membantras rasuah. Ada kemungkinan mereka yang ditahan itu hanya kambing hitam yang menjadikan dalang sebenar tidak senang duduk. Dalam hubungan ini, rakyat tidak mahu apa-apa selain kebenaran. Penafian Zulkifli tidak cukup kerana beliau memegang jawatan yang memerlukan tahap integriti yang tinggi dan moral yang terpuji. Rakyat percaya kepada prinsip atas undang-undang jenayah iaitu tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Apapun, Zulkifli harus diberi ruang untuk membela diri. Jika beliau gagal, maka jalan terbaik ialah meletakkan jawatan. Rakyat akan terus memantau SPRM.